Adakah buku lali anda kelihatan seperti belon yang hampir pecah? Berhenti. Jangan tergesa-gesa pergi membeli stokin mampatan. Compression socks. Lagi. Apa yang anda lihat pada kaki anda itu bukan sekadar cecair. Ia adalah isyarat amaran daripada tubuh anda yang menjerit memberitahu bahawa sistem pam dalaman anda telah gagal. Mengabaikan perkara ini bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, ia berbahaya. Ia mungkin merupakan amaran pertama bagi satu siri masalah kardiovaskular yang tiada siapa mahu hadapi. Saya seorang doktor dan hari ini saya akan mendedahkan kepada anda kebenaran tentang bengkak berterusan yang tidak memberi anda keterangan itu. Ini bukan sekadar tentang meninggikan kaki anda dan mengharapkan yang terbaik. Ia adalah mengenai pemahaman bahawa terdapat dua kekuatan musuh yang bekerja menentang anda. Kebocoran besar-besaran di tisu anda dan pam peredaran darah yang rosak. Dan jika anda tidak membaiki kedua-duanya, anda akan terus bergelut dengan masalah ini sepanjang hayat anda. Tetapi jika anda mengikuti langkah-langkah yang akan saya berikan hari ini, anda bukan sahaja akan mengempiskan kaki anda akan melindungi jantung anda dan menjimatkan banyak wang untuk rawatan masa hadapan. Jika anda menghargai kesihatan anda dan mahu mengekalkan kebebasan fizikal anda bertahun-tahun lamanya, inilah masanya bertindak. Langgan saluran ini sekarang juga dan berikan suka, like pada kandungan ini. Dengan berbuat demikian, anda menyertai sebuah komuniti orang-orang bijak yang memilih penyelesaian sebenar berbanding rawatan sementara. Lakukannya sekarang, ia percuma dan boleh mengubah kualiti hidup anda untuk selama-lamanya. Untuk benar-benar memahami mengapa kaki anda membengkak seolah-olah ia bernyawa, kita perlu melihat ke dalam tubuh anda menggunakan mata seorang jurutera. Tubuh anda mempunyai 3 ruang utama untuk cecair, di dalam sel anda, di dalam saluran darah anda dan ruang di antaranya yang dipanggil ruang interstitial. Keadaan normal adalah apabila cecair mengalir secara harmoni di antara ruang-ruang ini. Tetapi apabila anda mengalami edema, keseimbangan itu musnah sama sekali. Cecair mula bocor secara berlebihan ke dalam ruang interstitial dan sistem saliran anda iaitu sistem limfatik tidak dapat menyaingi kelajuannya untuk mengembalikan cecair itu ke dalam darah. Ia seolah-olah anda mempunyai paip yang pecah di ruangan bawah tanah dan pam penyedut air yang tidak berfungsi. Hasilnya adalah bengkak yang menyakitkan dan mencacatkan penampilan. Tetapi apakah sebenarnya makna perkara ini terhadap kesihatan jangka panjang anda? Kehadiran edema bukan sekadar gangguan kosmetik. Dengar dengan baik-baik. Ia menunjukkan satu disfungsi metabolik yang serius. Berkemungkinan besar anda mengalami keradangan kronik dan kerintangan insulin yang bermakna metabolisme tubuh anda sedang tersekat. Ini meletakkan anda pada risiko yang sangat tinggi untuk mendapat penyakit kardiovaskular, diabetes jenis 2 dan darah tinggi, hipertensi. Selain itu, apabila cecair menjadi bertakung, risiko pembentukan darah beku dan ulcer yang sukar sembuh akan meningkat secara mendadak. Kita bukan bercakap tentang kaki yang bengkak, kita sedang bercakap tentang kelangsungan hidup anda. Ramai yang percaya bahawa penyelesaiannya hanyalah dengan mengambil ubat diuretik. Salah, itu umpama cuba mengosongkan lautan menggunakan sudu. Kita perlu menyerang punca masalahnya, kebocoran dan pam tersebut. Dan di sinilah sains sebenarnya memainkan peranannya. Punca nombor 1 bagi kebocoran berlebihan itu ialah glikasi. Pernahkah anda mendengar istilah itu? Ia berlaku apabila anda mempunyai paras gula yang tinggi dalam darah anda. Molekul gula akan melekat pada protein di dalam saluran darah anda, menjadikannya kaku dan kurang elat. Bayangkan hos getah yang lama dan merekah. Itulah keadaan saluran darah anda di bawah serangan gula. Ia menjadi telap dan membiarkan cecair bocor ke tempat yang tidak sepatutnya. Tambahan pula, kerintingan insulin yang berpunca daripada diet tinggi karbohidrat terproses yang diamalkan bertahun-tahun menyebabkan buah pinggang anda menahan natrium, garam dan di mana ada natrium, di situlah adanya air. Jadi anda mempunyai masalah berganda, saluran darah yang bocor dan isi padu cecair yang meningkat yang menekan untuk keluar. Ia merupakan resepi yang sempurna untuk terjadinya edema. Sekarang, saya mahu berhenti sejenak dan bertanyakan sesuatu yang penting kepada anda. Saya mahu membaca komen daripada orang-orang yang bijak di bawah. Pernahkah anda perasan bahawa kaki anda menjadi lebih bengkak selepas memakan hidangan yang masin atau kaya dengan karbohidrat, seperti pizza atau pasta? Jujurlah, tulis di bawah.
Pengalaman anda sangat penting untuk kita memahami bagaimana diet anda mempengaruhi peredaran darah anda dalam masa nyata. Tetapi ia bukan hanya tentang gula. Kekurangan nutrien utama seperti kalium dan magnesium juga memainkan peranan yang sangat penting. Sel-sel anda mempunyai pam natrium kalium kecil yang bekerja tanpa henti untuk mengekalkan keseimbangan cecair. Jika anda tidak mempunyai kalium yang mencukupi, pam-pam tersebut akan gagal berfungsi. Cecair akan terlepas keluar daripada sel dan terkumpul di dalam tisu. Dan teka apa? Diet moden sememangnya terkenal dengan kekurangan kalium dan magnesium. Jadi, bagaimana kita membaiki kebocoran tersebut? Jawapannya bukanlah pada pil ajaib, tetapi pada pinggan anda. Kita perlu mengurangkan kerintingan insulin. Itu bermakna memotong pengambilan gula dan karbohidrat bertapis. Selamat tinggal kepada roti putih, pasta dan gula-gula yang melonjakkan paras insulin anda. Sebaliknya, anda perlukan makanan yang kaya dengan kalium, avokado, bayam, salmon. Makanan-makanan ini merupakan obat semula jadi untuk sel anda. Tetapi membaiki kebocoran itu hanyalah separuh daripada perjuangan. Anda juga perlu membaiki pam tersebut. Walaupun jika anda berjaya menghentikan kebocoran, graviti akan terus menarik cecair ke bawah, ke arah kaki anda jika anda tidak mempunyai sistem yang berkesan untuk memamnya kembali ke atas. Dan di sinilah kebanyakan orang gagal. Tubuh anda mempunyai dua pam utama untuk menggerakkan cecair melawan daya tarikan graviti. Pam vena pada betis dan pam limfatik yang didorong oleh pernafasan. Mari kita bincangkan tentang betis terlebih dahulu. Ia sering dipanggil jantung kedua. Apabila anda berjalan dan mengecutkan otot-otot betis anda sebenarnya sedang memerah vena atau urat dan menolak darah ke atas. Tetapi jika anda seorang yang sedentary, kurang bergerak, jika anda menghabiskan masa berjam-jam dengan duduk, pam itu akan terpadam. Cecair menjadi bertakung. Involve di dalam vena anda menjadi lemah dan mula bocor ke belakang. Ia adalah satu malapetaka peredaran darah. Kemudian terdapat pula pernafasan. Diafragm anda, iaitu otot besar di bawah paru-paru anda, bertindak sebagai omboh gergasi untuk sistem limfatik anda. Apabila anda bernafas dalam-dalam, anda mencipta perubahan tekanan yang menyedut cecair limfa ke atas, kembali ke dalam aliran darah anda. Tetapi kebanyakan daripada kita bernafas secara cetek hanya menggunakan dada. Kita sedang menyia-nyiakan pam salinan semula jadi yang paling berkuasa. Bayangkan masa depan anda sesaat ulat jika anda mengabaikan perkara ini. Kaki yang berat, kesukaran untuk berjalan, kasut yang tidak muat, kulit yang tegang dan menyakitkan, dan risiko berterusan untuk mendapat ulcer atau darah kompol. Sekarang, bayangkan masa depan alternatif, kaki yang ringan, tenaga yang diperbaharui, peredaran darah yang lancar. Masa depan itu tidak mustahil, tetapi ia memerlukan anda untuk mengambil kawalan terhadap jantung kedua dan pernafasan anda bermula hari ini. Ingat, jika anda belum melanggan, lakukanlah sekarang. Anda pastinya tidak mahu terlepas bahagian kedua video ini di mana saya akan memberikan anda senaman yang tepat dan pelan pemakanan untuk mengaktifkan pam-pam ini dan menutup kebocoran. Sertai komuniti kesihatan proaktif kami. Penyelesaian untuk pam yang rosak adalah mudah tetapi ia memerlukan sikap yang konsisten. Pertama, anda perlu melakukan senaman angkat tumit, jingkit. Senaman ringkas ini mengaktifkan pam betis dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh senaman lain. Ia bukan sekadar senaman, ia adalah pemulihan untuk injap vena anda. Lakukannya semasa anda menggosok gigi, semasa anda menunggu kopi anda siap, semasa anda bercakap di telefon. Biarkan betis anda bekerja. Kedua, anda perlu mempraktikkan pernafasan diafragma yang dalam. Baring, letakkan sebelah tangan anda di atas perut anda dan bernafaslah dengan cara yang membolehkan tangan anda naik dan turun. Lakukan ini selama 5 minit beberapa kali sehari. Anda akan mengepam berliter-liter cecair limfa yang bertakung keluar daripada kaki anda tanpa perlu bergerak sekalipun. Dan ketiga, tinggikan kaki anda. Tetapi lakukannya dengan bijak. Jangan sekadar meletakkannya di atas bangku. Baring di atas lantai dan angkat kaki anda menegak bersandar dekat dinding. Biarkan graviti memihak kepada anda. Dan semasa anda berada dalam posisi itu, gerakkan buku lali anda. Lenturkan dan luruskan tapak kaki anda. Pam dan salirkan. Pam dan salirkan. Sekarang, saya mahu bertanya satu lagi perkara kepada anda. Berapa ramai daripada anda yang menggunakan stokin mampatan? Adakah anda rasa ia benar-benar menyelesaikan masalah tersebut atau ia hanya menyembunyikannya? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Saya ingin tahu strategi apa yang telah anda cuba dan apa yang berkesan untuk anda. Penyelesaian konvensional seperti stokin mampatan dan urutan sememangnya ada tempatnya. Jangan salah faham, ia boleh memberikan kelegaan simptomatik, melegakan gejala,
Tetapi jika anda tidak merawat rintangan insulin dan tidak mengaktifkan pam otot anda, masalah itu akan kembali sebaik sahaja anda menanggalkan stokin tersebut. Kita sedang mencari penawar, bukan sekadar plaster. Pendekatan yang paling berkesan dan pantas untuk mengurangkan bengkak buku lali ialah dengan satu serangan gabungan, perbetulkan diet untuk menghentikan kebocoran metabolik dan gunakan pergerakan strategik untuk mengaktifkan semula pengepaman. Ia adalah pendekatan serampang dua mata. Anda tidak boleh mengabaikan salah satu daripadanya dan mengharapkan hasil yang berkekalan. Dengan mengurangkan pengambilan karbohidrat dan meningkatkan kalium, anda mengurangkan penahanan air pada peringkat selular. Dengan melakukan senaman angkat tumit dan pernafasan dalam, anda menggerakkan cecair yang bertakung secara mekanikal. Ini adalah fisiologi asas yang diaplikasikan ke dalam hidup seharian anda. Dan bahagian yang paling menarik ialah ia tidak menelan kos walau sesen pun. Anda tidak perlukan peralatan mahal atau keahlian gimnasium. Anda hanya perlukan badan anda dan keazaman anda. Fikirkan tentang wang yang akan anda jimatkan untuk ubat diuretik, lawatan ke pakar vaskular dan rawatan untuk urat simpul. Melaburkan masa untuk tabiat ini hari ini bermakna melaburkan wang ke dalam poket anda untuk hari esok. Ia adalah keputusan kewangan dan kesihatan yang paling bijak yang anda boleh buat. Tetapi ada satu lagi perincian yang sering diabaikan, magnesium. Saya telah menyebut bahawa ia sangat penting, tetapi saya ingin menegaskannya lagi. Kekurangan magnesium adalah satu epidemik dan tanpa magnesium, otot anda tidak akan berehat dengan baik dan pam selular anda tidak akan berfungsi. Tambahkan biji labu, kacang badam atau suplemen berkualiti tinggi ke dalam rutin anda. Ia mungkin adalah kepingan teka-teki yang hilang itu. Dan jangan kita lupakan tentang penghidratan. Meminum air ketika tubuh anda sedang menahan cecair nampak seperti tidak logik. Bercanggah, bukan? Tetapi dehidrasi seringkali menyebabkan tubuh anda menahan air sebagai mekanisme kelangsungan hidup. Minum air bersih yang secukupnya membantu buah pinggang anda untuk menapis keluar lebihan natrium dan sisa buangan. Ia seolah-olah membersihkan saluran paip anda. Kita sedang bercakap tentang mendapatkan kembali mobiliti dan kebebasan anda. Jangan biarkan bengkak itu merantai anda di atas sofa. Anda mempunyai kuasa untuk mengubah fisiologi anda. Anda ada alatnya. Kini anda cuma perlukan keazaman. Di bahagian seterusnya, kita akan menyelani lebih dalam tentang cara menyusun hari anda bagi memaksimumkan saliran limfatik dan makanan spesifik apa yang mesti anda elakkan sama sekali jika anda mahu melihat hasil yang pantas. Bersedialah kerana kita akan mengubah kaki anda dan kesihatan kardiovaskular anda dari dalam dan luar. Jangan lepaskan peluang ini. Sekarang kita telah memahami asas kepada persoalan mengapa kaki anda kelihatan lebih menyerupai belon air berbanding anggota tubuh manusia. Tiba masanya untuk kita memulakan langkah dengan pelan tindakan yang tersusun dan terbukti sangat berkesan. Kita bukan di sini untuk bermain teka-teki dengan kesihatan anda. Kita di sini untuk mengaplikasikan ilmu fisiologi secara tulen dan menyeluruh demi mendapatkan semula kualiti hidup anda. Mari kita bincangkan tentang strategi harian. Bagaimanakah rupa corak harian yang direka untuk menyalirkan bendalir dari kaki anda dan menutup kebocoran metabolik tersebut? Perkara pertama yang patut anda lakukan apabila terjaga dari tidur, malah sebelum anda bangun dari katil sekalipun, adalah dengan mengaktifkan pam anda. Semasa berbaring menelentang, lakukan pengepaman buku lali sebanyak 20 kali dengan kuat. Lenturkan jari kaki anda ke arah hidung anda dan kemudian lunjurkannya ke arah dinding, seolah-olah anda sedang menekan pedal minyak kereta. Ke atas dan ke bawah, dengan pantas dan kuat. Ini akan mengejutkan betis anda, iaitu jantung kedua anda, dan mula menggerakkan cecair limfa yang telah bertakung sepanjang malam. Kemudian gabungkan dengan pernafasan diafragma. Letakkan kedua-dua belah tangan anda di atas perut anda. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung selama 4 saat, memastikan perut anda mengembang seperti belon, bukan dada anda. Tahan nafas anda selama 2 saat dan hembus perlahan-lahan melalui mulut anda selama 6 saat, seolah-olah anda sedang meniup melalui penyedut minuman, straw. Lakukan ini sebanyak 10 kali. Dengan setiap hembusan, bayangkan bahawa anda sedang memerah sponge yang penuh dengan air kotor di dalam abdomen anda. Itulah pergerakan limfa anda. Sekarang, mari kita bincangkan tentang sarapan pagi.
Di sinilah kebanyakan orang melakukan kesilapan maut yang merosakkan segala usaha mereka. Jika sarapan anda terdiri daripada roti tasbih dengan jam, bijirin manis atau jus oren, anda sebenarnya sedang membuka pintu empangan insulin dan memastikan buah pinggang anda terus menahan natrium dan air sepanjang hari. Ia adalah satu tindakan bunuh diri bagi peredaran darah anda. Sarapan anda sepatutnya rendah karbohidrat dan kaya dengan protein serta lemak sihat. Telur hancur dengan bayam, kalium dan avokado, lebih banyak kalium dan lemak sihat. Dengan mengekalkan paras insulin yang rendah sejak dari pagi-pagi, anda membenarkan buah pinggang anda mengkumuhkan lebihan natrium dan air secara semula jadi. Ia ibarat membuka penutup saluran keluar drink di tak mandi. Pada pertengahan hari, bangunlah. Tak kira sama ada anda sedang menonton televisyen, membaca atau mengalit. Setiap jam, berdiri dan lakukan senaman angkat tumit sebanyak 20 kali. Berpeganglah pada kerusi atau dinding jika anda memeringkan keseimbangan. Naik ke atas, pincit betis anda di atas dan turun perlahan-lahan. Naik, picit, turun. Rasakan sensasi terbakar itu. Rasa terbakar itulah pertanda bahawa otot anda sedang mengepam darah melawan daya graviti. Jika anda tidak boleh berdiri, lakukannya secara duduk, tetapi tekan hujung kaki anda ke lantai dengan kuat. Pergerakan adalah kehidupan. Kita beralih kepada makan tengah hari. Di sinilah kita memperkenalkan konsep makanan diuretik semula jadi. Lupakan pil yang akan merosakkan buah pinggang anda dalam jangka masa panjang. Alam semula jadi telah memberikan anda alat-alat yang sangat berkuasa. Seledri, asparagus, timun, parsley dan dandelion adalah diuretik yang lembut namun berkesan. Gandingkan hidangan protein anda, ayam, ikan, daging tanpa lemak dengan salad gergasi yang terdiri daripada bahan-bahan ini. Tuangkan minyak zaitun darah ekstra dan cuka apple. Cuka apple dapat meningkatkan kepekaan atau sensitiviti insulin, membantu menutup kebocoran metabolik yang kita bincangkan tadi. Dan mari kita bincangkan tentang garam. Anda tidak perlu menyingkirkan garam sepenuhnya. Tubuh anda masih memerlukan natrium. Tetapi anda perlu menukar jenis dan sumbernya. Garam meja bertapis dan natrium tersembunyi di dalam makanan terproses merupakan racun tulen bagi penahanan cecair. Buang sup segera, sausage daging deli yang murah, biskut masin dan saus komersial. Gunakan garam laut yang tidak ditapis atau garam Himalaya secara bersederhana dan perasakan makanan anda dengan herba segar, bawang putih, lemon dan rempah rata seperti kunyit dan halia yang mana ia merupakan ejen anti radang yang sangat kuat. Pada sebelah petang adalah merupakan masa yang sangat kritikal. Graviti telah menarik bendalir anda ke bawah selama jam-jam lamanya. Tiba masanya untuk satu sesi peninggian strategik. Sekadar meletakkan kaki di atas sofa tidak mencukupi. Anda perlukan kaki anda berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada paras jantung anda. Berbaring di atas lantai atau di atas katil jika anda tidak boleh turun ke lantai dan letakkan kaki anda lurus bersandar ke dinding pada sudut 90 darjah atau rehatkan kaki anda di atas timbunan bantal yang tinggi. Kekal dalam posisi tersebut selama 15 hingga 20 minit. Pejamkan mata anda, bernafas dalam-dalam menggunakan diafragma dan rasakan bagaimana tekanan di pergelangan kaki anda semakin berkurangan. Ia seolah-olah satu keajaiban. Kini, kita beralih kepada satu topik yang sering diabaikan. Tekanan. Tekanan kronik akan meningkatkan tahap kortisol. Kortisol yang tinggi pula akan menyebabkan penahanan cecair dan keradangan. Jika anda hidup dalam keadaan tertekan, kaki anda akan menerima akibatnya. Cari satu cara untuk berehat yang bersesuaian dengan anda. Meditasi, berdoa, mendengar muzik yang menenangkan atau membelai haiwan peliharaan anda. Mengurangkan kortisol adalah sama pentingnya dengan mengurangkan garam. Dan kita tiba pada waktu makan malam. Peraturan emasnya adalah makan malam awal, sekurang-kurangnya 3 jam sebelum masuk tidur. Jika anda tidur dengan perut yang kenyang, tubuh anda akan sibuk mencerna makanan dan bukannya melakukan kerja-kerja pembaikan dan penyaliran. Makan malam yang ringan dan rendah karbohidrat, ikan bersama sayur-sayuran kukus sebagai contoh, memastikan tiada lonjakan insulin pada waktu malam yang akan menyebabkan anda membengkak semasa anda sedang tidur. Sebelum tidur, satu pesanan terakhir, magnesium.
Mengambil suplemen magnesium glycinat atau magnesium sitrat sebelum tidur bukan sahaja membantu anda mendapat rehat yang lebih baik, tetapi ia turut merehatkan otot anda dan membantu menyeimbangkan elektrolit sepanjang malam. Magnesium merupakan mineral untuk kelenggaan dan kaki anda yang bengkak dan tegang amat-amat memerlukannya. Sekarang, saya ingin menyentuh mengenai beberapa mitos berbahaya yang tersebar di luar sana. Mitos pertama, kurang minum air membantu mengurangkan bengkak. Salah. Apabila anda mengalami dehidrasi, tubuh anda akan masuk ke mod panik dan akan memegang setiap titisan air yang ada. Tambahan pula, dehidrasi menyebabkan darah anda menjadi lebih pekat dan sukar untuk dipam, sekaligus meningkatkan risiko pembentukan darah beku atau clots. Anda mesti minum air yang secukupnya sehingga air kencing anda berwarna kuning pucat. Air yang bersih akan membantu menyingkirkan lebihan natrium. Mitos 2. Senaman memburukkan keadaan bengkak. Salah. Gaya hidup yang tidak aktif adalah puncanya, manakala senaman adalah penawarnya. Pejalan kaki, berenang, tekanan air bertindak sebagai stokin mampatan semula jadi, menugang basikal, sebarang pergerakan yang mengaktifkan otot betis adalah sangat bermanfaat. Cuma elakkan daripada berdiri statik, tegak di satu tempat atau duduk untuk jangka masa yang panjang. Mitos 3. Stokin mampatan boleh menyembuhkan edema. Salah. Stokin tersebut merupakan satu alat pengurusan ataupun bantuan dan bukannya penawar. Ia membantu mencegah daripada cecair terkumpul semasa anda memakainya, tetapi ia tidak dapat menutup kebocoran metabolik ataupun menguatkan otot pam anda. Gunakannya jika ia memberikan kelegaan kepada anda, tetapi jangan hanya bergantung kepadanya semata-mata. Saya ingin menjemput anda ke ruangan komen sekali lagi. Antara semua perubahan ini, yang manakah anda rasakan paling sukar untuk diimplementasikan? Sarapan rendah karbohidrat, senaman betis, ataupun meninggikan posisi kaki? Tulis di bawah. Kadang-kadang dengan hanya mengakui cabaran tersebut adalah langkah pertama untuk kita mengatasinya. Dan membaca strategi yang dipraktikkan oleh orang lain mungkin boleh memberikan anda idea-idea yang baharu. Mari kita bercakap tentang suplemen spesifik yang boleh menyokong proses ini. Selain daripada magnesium dan kalium yang sebaik-baiknya datang daripada makanan, terdapat beberapa jenis herba yang terbukti membantu peredaran darah dan sistem limfatik. Ekstrak horse chestnut ataupun Aesculus hippocastanum terbukti dapat menguatkan dinding urat ataupun vena dan mengurangkan kebocoran bendali kapilari. Pegaga ataupun gotu kola memperbaiki peredaran vena dan mengurangkan bengkak. Butcher's broom ataupun Ruscus aculeatus membantu mengecutkan urat ataupun vena dan melancarkan aliran darah. Bioflavonoid citrus mengurangkan keradangan dan menguatkan saluran darah. Sentiasa berbincang dengan doktor anda sebelum mula mengambil sebarang suplemen, terutamanya jika anda sedang mengambil ubat pencair darah atau ubat untuk jantung. Namun, perlu ingat, tiada suplemen yang mampu mengimbangi kesan buruh daripada diet yang tidak sihat atau kurangnya pergerakan. Ia hanya berfungsi sebagai bantuan dan bukannya keajaiban. Keajaiban sebenar adalah diri anda sendiri yang mengambil alih kawalan ke atas fisiologi anda. Bayangkan seketika jika anda mengikut plan ini selama 30 hari. Apa akan terjadi? Pada minggu pertama, anda akan perasan yang anda lebih kerap ke tandas. Bagus. Itu petanda buah pinggang anda sedang menyingkirkan lebihan natrium. Bentuk buku lali anda akan mula kelihatan jelas semula. Pada minggu kedua, anda akan merasakan kaki anda menjadi lebih ringan dan anda boleh berjalan pada jarak yang lebih jauh tanpa merasakan kaki anda berat seperti menanggung bebanan yang besar. Pada minggu ketiga, tahap tenaga keseluruhan anda akan meningkat kerana anda telah mengurangkan bebanan insulin dan keradangan di seluruh tubuh anda. Dan pada bulan pertama, anda akan melihat di cermin dan melihat satu versi diri anda yang lebih sihat, lebih bertenaga dan kelihatan lebih muda. Kasut anda akan muat pakai semula, kulit anda akan kelihatan lebih cantik dan apa yang paling penting sekali adalah anda telah mengurangkan risiko kejadian kardiovaskular yang teruk secara drastik. Ini bukan tentang kecantikan semata-mata. Ini adalah tentang kelangsungan hidup. Ini adalah tentang kualiti hidup. Berapa nilai harga bagi membolehkan anda bermain dengan cucu anda tanpa rasa sakit?
Berapa nilai bagi membolehkan anda melancong tanpa perlu bimbang tentang kaki anda? Berapa nilai kebebasan untuk mampu berdikari? Jangan biarkan bengkak itu mendefinisikan, menguasai anda. Anda bukanlah mangsa kepada usia mahupun genetik anda. Anda adalah kapten kapal bagi diri anda sendiri. Anda memiliki ilmu pengetahuannya. Anda ada pelannya. Kini anda hanya memerlukan tindakan yang nyata. Dan satu lagi perkara yang sangat penting tentang tidur. Kurang tidur akan meningkatkan kortisol dan kerintangan insulin dan ia akan mensabotaj semua usaha keras anda. Pastikan anda tidur selama 7 hingga 8 jam di dalam bilik yang gelap dan sejuk. Jika anda menghidap apnea tidur, berdengur dengan kuat, nafas terhenti-henti semasa tidur, dapatkan rawatan. Apnea tidur akan memberikan tekanan yang sangat hebat pada bahagian kanan jantung anda, yang secara langsung akan membawa kepada tekaan anda tepat, edema atau bengkak pada kaki. Jika anda berdengur dengan sangat kuat seperti kereta api, berjumpalah dengan doktor anda. Ia mungkin merupakan kepingan teka-teki penting yang telah hilang. Secara ringkasnya, protokol muktamad bagi melawan bengkak atau anti-swelling ialah diet anti radang, rendah karbohidrat bertapis, tiada gula, tiada minyak bijian, kaya dengan kalium dan magnesium. Pergerakan konsisten, melakukan senaman angkat tumit setiap jam, berjalan setiap hari, mengelakkan gaya hidup kurang bergerak. Saliran aktif, pernafasan diafragma, meninggikan kaki menegak ke dinding, mengepam pergelangan kaki. Hidrasi bijak, air yang mencukupi, mengelakkan alkohol yang menyahidrat dan merosakkan hati, dan teh diuretik lembut. Pengurusan tekanan dan tidur, kortisol yang rendah, rehat yang mendalam atau cukup. Ini adalah satu gaya hidup, bukannya satu diet trend sementara. Ia merupakan satu komitmen terhadap diri anda sendiri. Dan saya berjanji, tubuh anda akan sangat berterima kasih kepada anda bagi setiap hari yang berlalu tanpa sebarang kesakitan dan bengkak. Terima kasih kerana sudi membaca sehingga ke tahap ini. Jika anda telah sampai ke tahap ini, ia menunjukkan bahawa anda adalah seorang individu yang sangat komited, bijak dan bersedia untuk memperjuangkan kesihatannya. Dan perkara inilah, rakan-rakan, yang membezakan di antara mereka yang sekadar mampu bertahan untuk hidup dengan mereka yang terus berkembang sihat. Jika anda mendapati maklumat ini sangat bernilai, tolonglah kongsikan. Hantar kepada kakak anda, kepada jiran anda, kepada rakan anda yang selalu mengaduh tentang kaki mereka yang bengkak. Anda mungkin telah menyelamatkan mereka daripada risiko mendapat ulcer atau pembentukan darah beku. Jadilah seorang ejen perubahan bagi komuniti anda. Klik butang suka, langgan dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas nasihat-nasihat perubatan berasaskan sains murni kami yang seterusnya. Kami berada di sini untuk membimbing anda pada setiap langkah menuju ke arah kehidupan hari tua yang gemilang dan sihat. Saya adalah doktor rakan baik anda, sekadar mengingatkan bahawa kesihatan bukanlah satu destinasi. Ia merupakan satu perjalanan harian dan hari ini adalah hari yang paling tepat untuk anda mula melangkah dengan betis yang kuat ke arah masa depan yang lebih baik. Jaga diri baik-baik dan kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Kesihatan untuk semua. Sekarang, bersedialah kerana kita akan membongkar salah faham yang paling sebati tentang penahanan cecair atau water retention dan saya akan memberikan anda alat-alat muktamad supaya anda tidak perlu lagi merenung buku lali anda dengan rasa bimbang. Jika anda telah sampai ke tahap ini bermakna anda tahu bahawa terdapat penjelasan lain di sebaliknya daripada sekadar sudah tua. Anda tahu bahawa tubuh badan anda adalah sebuah mesin biologi yang tepat. Dan dengan penyelenggaraan yang betul, ia boleh berfungsi dengan cemerlang tanpa mengira tarikh lahir pada sijil kelahiran anda. Mari kita bincangkan tentang satu faktor yang hampir tiada siapa sebut, tetapi ia sangat kritikal dalam persamaan edema, kesihatan hati, iaitu liver. Ya, anda tidak salah dengar. Hati anda bukan sahaja menapis toksin, ia merupakan kilang utama bagi penghasilan sejenis protein yang dipanggil albumin. Albumin ibarat span mikroskopik yang beredar di dalam darah anda. Tugasnya adalah untuk mengekalkan air di dalam salur darah. Jika anda tidak mempunyai albumin yang mencukupi, air akan bocor keluar ke tisu sekeliling, menyebabkan bengkak yang teruk pada kaki dan perut, iaitu abdomen. Mengapa anda mungkin mempunyai albumin yang rendah? Ada dua sebab utama, diet yang kurang protein berkualiti atau hati berlemak, fatty liver yang berpenyakit. Dan teka, apakah yang menyebabkan hati berlemak? Tepat sekali,
gula berlebihan, karbohidrat bertapis, refined carbs dan alkohol. Kita kembali kepada titik permulaan, diet metabolik anda. Jika anda mempunyai kerintangan insulin, berkemungkinan besar anda menghidap hati berlemak. Dan jika anda menghidap hati berlemak, pengeluaran albumin anda akan terjejas. Jadi apabila saya menyuruh anda berhenti mengambil gula, ia bukan semata-mata kerana diabetes. Ia adalah untuk menyelamatkan hati anda dan mengekalkan air di tempat sepatutnya. Saya mahu anda bayangkan perkara ini. Setiap kali anda makan sepotong kek atau meminum segelas bia, anda sedang memukul hati anda. Setiap kali anda makan sebiji telur, sekeping ikan atau salad daun hijau yang pahit, seperti arugula atau cikori, yang merupakan tonik hati yang sangat bagus, anda sedang memberikan pelukan kepada hati anda. Berbaiklah dengan hati anda dan ia akan memastikan buku lakil anda kekal kecil dan kurus. Dan bercakap tentang protein, terdapat satu mitos berbahaya yang menyatakan bahawa warga Amas harus mengurangkan pengambilan protein kerana ia merosakkan buah pinggang. Salah. Melainkan anda telah pun didiagnosis dengan penyakit buah pinggang peringkat lanjut, anda memerlukan lebih banyak protein seiring dengan peningkatan usia, bukan berkurang. Otot anda akan merosot secara semula jadi, iaitu sarkopenia, dan anda perlukan asid amino untuk membaikinya serta untuk menghasilkan albumin. Jika anda makan roti tos dan teh untuk makan malam, anda sedang menghukum diri anda ke arah kelemahan otot dan penahanan cecair. Makanlah protein pada setiap waktu makan. Tubuh anda akan berterima kasih dengan memberikan anda kekuatan dan mengurangkan penahanan cecair. Sekarang, mari kita selami lebih dalam tentang sistem limfatik. Tidak seperti sistem peredaran darah anda yang mempunyai jantung sebagai pam pusatnya, sistem limfatik tidak mempunyai pam. Ia bergantung sepenuhnya pada pergerakan otot dan pernafasan. Ia ibarat satu sistem pembentungan pasif. Jika anda tidak bergerak, ia akan tersumbat. Dan apabila ia tersumbat, cecair akan terkumpul, toksin akan terperangkap dan sistem imun anda akan menjadi lemah. Bagaimanakah cara sebenar untuk melancarkannya? Selain daripada senaman yang telah kita nyatakan, terdapat satu teknik yang dipanggil memberus kering. Ya, sebelum anda mandi, gunakan berus bulu semula jadi dan berus kulit anda dengan lembut dengan pergerakan melirik yang panjang mengalah ke arah jantung. Mulakan dari tapak kaki dan naik ke atas bahagian kaki. Ini merangsang saluran limfa di permukaan dan membantu menggerakkan cecair yang bertakung. Ia menyegarkan, menanggalkan sel kulit mati dan yang paling penting, ia mengaktifkan saliran dalaman anda. Lakukanlah selama 5 minit setiap pagi dan anda akan merasai perbezaan pada tekstur kulit dan betapa ringannya kaki anda. Satu lagi teknik yang berkuasa ialah mandian kontrast. Selang-selikan air panas, mengembangkan saluran darah dengan air sejuk, mengecutkannya. Pengepaman haba ini adalah senaman gimnastik untuk vena atau urat anda. Sentiasa akhiri mandian dengan air sejuk pada bahagian kaki. Saya tahu ia mungkin terasa malas, susah nak buat. Tetapi sensasi kelegaan dan tenaga selepas itu sangatlah tiada tandingannya. Kaki anda pasti akan berterima kasih kepada anda. Dan ini ada satu nasihat yang mungkin kedengaran pelik, tetapi ia sangat berharga. Periksa kasut anda. Ramai warga emas memakai kasut yang terlalu ketat, keras atau dengan tapak yang tidak sesuai, yang mana ia menyekat pergerakan semula jadi kaki. Jika kaki anda tidak boleh dilentur dan ditegangkan dengan betul semasa berjalan, pam betis anda tidak akan diaktifkan 100%. Cari kasut dengan ruang jari yang luas, wide toe box, di mana jari kaki anda boleh bergerak dengan bebas, dan tapak yang fleksibel tetapi menyokong struktur kaki. Kasut yang bagus adalah sejenis alat perubatan. Dan tolonglah, elakkan kasut tumit tinggi atau kasut yang terlalu rata jika anda mempunyai masalah pada lengkungan tapak kaki. Tumit baji kecil atau sokongan lengkungan kaki boleh membantu pergerakan mekanikal kaki. Saya ingin berhenti sejenak untuk membaca komen. Pernahkah anda perasan bahawa kasut tertentu membuatkan kaki anda lebih membengkak berbanding kasut lain? Atau berjalan ayam di atas rumput atau pasir memberikan kelegaan kepada anda? Ceritakan pengalaman anda. Berjalan di atas permukaan semula jadi merangsang proprioceptor pada tapak kaki dan mengaktifkan otot-otot yang biasanya jarang kita gunakan, seterusnya meningkatkan keupayaan pengepaman. Sekarang, mari kita tangani isu ubat-ubatan. Kebanyakan ubat yang biasa diambil boleh menyebabkan edema sebagai kesan sampingan. Ubat penyekat saluran kalsium, calcium channel blockers untuk tekanan darah tinggi seperti amlodipine, ubat steroid, ubat anti radang seperti ibuprofen dan sesetengah pil kencing manis
seperti pioglitazone. Jika anda mendapati bengkak tersebut bermula selepas anda memulakan ubat baru, jangan berhenti mengambilnya secara tiba-tiba atas inisiatif anda sendiri. Tetapi pergilah berjumpa doktor anda dan tanya, "Doktor, mungkinkah pil ini punca kepada bengkak saya? Adakah terdapat sebarang alternatif lain yang tidak mempunyai kesan sampingan ini?" Selalunya, terdapat pilihan lain. Jangan menderita dalam diam, menyangka ia adalah salah anda atau kerana faktor umur anda. Kadang-kadang, ia hanyalah tindak balas kimia ubat. Dan satu poin yang sangat penting, mengenai kekurangan vena kronik. Jika anda mempunyai vena varikos yang zahir kelihatan, urat labah-labah atau perubahan warna pada kulit di bahagian buku ali, tumpuk coklat atau okey, ini bermakna injek vena anda telah rosak dan tidak dapat diperbaiki, irreversible. Tetapi jangan panik. Tidak dapat diperbaiki tidak bermakna tidak boleh dirawat. Ia bermakna anda perlu menjadi lebih rajin melakukan senaman pam otot anda. Senaman tidak akan memperbaiki injek vena yang rosak itu, tetapi ia akan menguatkan otot di sekeliling vena untuk mengimbangi kegagalan injek tersebut. Ia seolah-olah melecakkan enjin yang lebih berkuasa dalam kereta lama. Anda masih boleh memandunya. Dalam kes yang teruk, prosedur perubatan invasif minimal, minimally invasive seperti ablasi laser atau skleroterapi boleh menutup vena permukaan yang rosak dan memaksa darah untuk mengalir melalui vena dalam yang sihat. Rujuk pakar flebologi, pakar urat atau pakar bedah vaskular jika anda mengalami ulcer atau kesakitan yang sangat teruk. Tetapi ingat, tiada prosedur yang boleh menggantikan peranan gaya hidup. Jika anda menjalani pembedahan tetapi terus memakan gula dan kurang bergerak, vena varikos itu akan kembali muncul di tempat lain. Gaya hidup adalah asas utamanya. Pembedahan hanyalah plaster kecemasan. Mari kita bercakap tentang minda, mindset. Saya tahu ia memang susah. Saya tahu ia menyakitkan. Saya tahu kadang-kadang anda berasa berat dan letih dan perkara terakhir yang anda mahu lakukan ialah menjengkitkan kaki. Tetapi, di sinilah disiplin menyayangi diri sendiri, self-love, memainkan peranan. Jangan lakukannya kerana anda terpaksa. Lakukannya kerana anda menyayangi diri anda. Lakukannya kerana anda mahu melihat cucu-cucu anda membesar. Lakukannya kerana anda berhak untuk berasa selesa dengan tubuh badan anda sendiri. Bermula dengan kecil. Jangan cuba untuk melakukan kesemua protokol ini pada hari pertama. Pilih satu perkara. Hari ini, saya akan buat senaman angkat tumit saya sambil menonton berita. Esoknya, tambahkan senaman pernafasan. Lusa, ubah menu sarapan pagi anda. Sikap konsisten mengalahkan intensiti, keterlaluan. Satu langkah kecil pada setiap hari akan membawa anda lebih jauh berbanding pecutan laju yang membuahkan anda keletihan dan akhirnya berputus asa selepas minggu. Bayangkan tubuh anda seperti sebuah taman. Jika anda mengabaikannya, rumpai, bengkak, keradangan akan tumbuh meliar. Tetapi jika anda menyiramnya, memangkasnya dan memberikannya cahaya matahari, pergerakan, nutrisi, ia akan mekar dengan indah. Belum terlambat untuk anda mula menjaga taman anda. Saya pernah melihat pesakit berusia 80 tahun berjaya mengurangkan edema mereka dengan ketara dan dapat kembali berjalan tanpa rasa sakit. Anda juga boleh melakukannya. Dan jangan pandang remeh kuasa air bersama lemon dan timun. Ia adalah satu minuman yang ringkas, menyegarkan dan bertindak sebagai diuretik ringan. Lemon membekalkan kalium dan vitamin C, bagus untuk vena. Manakala timun mempunyai sifat anti radang. Sediakan sejak air ini di dalam peti sejuk dan minum segelas setiap pagi. Ia adalah satu ritual kecil yang akan mengingatkan anda tentang komitmen terhadap kesihatan anda. Saya mahu mencabar anda, ya, kepada anda yang sedang membaca tulisan saya ini. Saya mencabar anda supaya untuk 7 hari yang akan datang, anda ikuti 3 rukun yang tidak boleh dikompromi ini. Sifar, tiada gula tambahan dan tepung bertapis. Berjalan kaki 30 minit sehari boleh dipecahkan kepada beberapa sesi jika perlu. Tinggikan kaki anda sambil melakukan pernafasan dalam selama 15 minit sebelum tidur. Hanya untuk seminggu dan lihatlah hasilnya. Ukur buku ali anda menggunakan pita pengukur pada hari pertama dan hari ke-7. Ambil gambar. Bukti visual ini akan memberikan motivasi untuk anda teruskan amalan ini. Tubuh anda mahu menyembuh. Ia hanya memerlukan anda untuk berhenti meletakkan halangan dan mula memberikan alat yang diperlukan.
Jangan lupa untuk kongsikan hasil anda di ruangan komen. Hari pertama, saya mulakan cabaran ini. Hari ketujuh, kasut saya dah muat elok. Kejayaan anda akan memberi inspirasi kepada ribuan orang yang lain. Kita adalah satu komuniti dan kita saling menyokong satu sama lain. Sebagai penutup, saya mahu anda sematkan mesej ini kukuh di dalam hati anda. Bengkak bukanlah takdir anda. Ia adalah satu simptom. Ia adalah satu papan tanda jalan. Dan anda sedang memegang steeringnya. Anda boleh berbelok. Anda boleh menukar hala tujuan. Anda boleh memandu ke arah masa depan yang penuh dengan kecergasan, vitaliti, pergerakan dan kebebasan. Jangan biarkan sesiapa pun berkata kepada anda bahawa memang macam itulah lumrah orang tua. Usia tua boleh menjadi satu fasa yang sangat cergas. Usia tua boleh menjadi kuat. Usia tua boleh menjadi bijak dan sihat. Ia bergantung sepenuhnya kepada anda. Terima kasih kerana membenarkan saya menjadi pemandu anda dalam perjalanan menuju kesihatan yang lebih baik ini. Saya sangat menghargai masa, perhatian dan kepercayaan anda. Saya tahu terdapat terlalu banyak maklumat di luar sana, tetapi di sini kita berpegang pada fisiologi yang sebenar, pada apa yang benar-benar berkesan, tanpa sebarang helah silap mata atau janji-janji palsu. Jika kandungan ini telah memberi manfaat kepada anda, tolonglah kongsikannya. Hantarkan kepada rakan anda yang sentiasa mengadu tentang kaki mereka. Siarkannya di media sosial anda. Bantu kami menyebarkan mesej bahawa kesihatan sebenarnya terletak di tangan kita sendiri. Tekan suka, like, langgan saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas walau satu pun nasihat perubatan kami. Saya mempunyai lebih banyak lagi ilmu untuk dikongsikan dengan anda tentang cara-cara melindungi jantung, otak, tulang dan juga keceriaan hidup anda. Saya adalah doktor anda yang juga merupakan rakan anda dan saya akan sentiasa berada di sini memberi semangat kepada anda pada setiap langkah dengan betis yang kuat dan buku lali yang kecil. Jaga diri anda baik-baik, sayangi diri anda sepenuhnya dan jangan sesekali berhenti bergerak. Sehingga berjumpa lagi, juara-juara kesihatan semua, semoga sentiasa sihat dan sejahtera.